Assalamualaikum. Waalaikumsalam WSI. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita besarkan dia. Kita bagi penghormatan kepada WSI. Kita expand dia. Okay, WSI, the Sekejap handsome je man. ni. Ya, apa cerita? Apa cerita? Bro, ini payung besar. Dia duduk claim payung besar. Yang buat payung besar korang kan, ABY semua ada, kita tahulah, kita geng-geng WSI ni, dia midnight caller lah dia ni kan. So, dia ni geng midnight. Dia punya perjuangan very fokus. Dia supporter kepada kebenaran dan dia supporter kepada payung besar yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir. So, tang mana yang mai Gomo ni? Sedangkan Gomo ni dia marah kau punya group semua bro. Dia marah group kau, dia marah dekat sana, dia marah dengan semua orang lah. Basically Gomo is always angry lah. Angry with everyone lah. Okay? So, saya tak faham lah tang mana yang dia cakap dia punya payung besar tu Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Saya sekejap ya, pasal saya pun Boleh. tengah buat setting Apa, ya. untuk live. Yes. Dia macam ni lah, saya pun tak nak komen banyak-banyak tetapi saya pun terkejut bila Gomo menyerang saya dan saya pun tak tahu apakah sebabnya. Dan buat pengetahuan semua, sebenarnya saya tidak berada di dalam sekretariat payung besar pun. Saya hanyalah penyokong ke atas usaha yang dilakukan oleh sekretariat di bawah payung besar, iaitu Convention 153. So Convention 153 itu lebih kepada yang dipengerusikan oleh Tan Sri Noh Omar, lebih kepada untuk memberi pencerahan kepada rakyat supaya kita aware, kita alert yang bahawasanya banyak kepentingan orang Melayu yang patut kita orang kata sedar, dan itu saja. Dan dalam masa sama, penglibatan saya ni bukannya saya berada dalam sekretariat, tetapi saya hanyalah menyokong setiap usaha mana-mana sekalipun, jika sekiranya ke arah kebaikan untuk orang Melayu, ke arah kebaikan untuk kita semua ataupun rakyat Malaysia keseluruhannya, saya tidak ada masalah apa-apa. So kita akan terus berikan sokongan. Itu satu. Nombor dua, sama juga hari ini saya tidak berparti dan saya orang kata saya bersifat neutral. Wak Imak katakanlah ini pandangan saya, katakanlah Anwar Ibrahim itu sendiri dapat melakukan yang terbaik buat rakyat Malaysia, dapat menunaikan janji-janji dia, dapat lakukan mungkin dia U-turn ke ataupun change his mind untuk kebaikan rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu. Kita saya akan beri sokongan kepada Anwar Ibrahim juga, because saya tidak berpaksikan kepada taksub kepada parti ataupun taksub kepada kepimpinan. Itu yang harus kita faham. Kita jangan terlalu orang kata taksub kepada pemimpin ataupun parti melangkaui agenda sebenar. Agenda kita semua adalah untuk mengangkat agama, bangsa dan tanah air. Jadi stay fokus. So setiap daripada kita ada cara masing-masing, dan kita itu yang saya boleh sampaikan lah. Jadi saya hanya mendengar tadi, saya pun tak tahu apa kes Gomo. So hopefully yalah. Jadi kadang-kadang ni kita jangan terlalu mendabik dada, jangan terlalu orang kata rasa terlalu hebat sangat, dan akhirnya one fine day you all akan kena juga. Jadi berlapang dada, dan dalam masa sama kena respect juga orang macam saya. Saya bukan influencer. Buat pengetahuan semua, saya bukan influencer, saya hanya bercakap atas kapasiti rakyat. Dan saya pun terkejut juga bila Gomo menyerang saya baru ni. Dengan orang kata you orang PKR. Oh damn. Dia tuduh saya orang PKR dan sebagainya. Ya, saya pernah bersama dengan PKR sejak daripada tahun 1998 lagi, iaitu masa itu adil keadilan dan itu pada PKN. Saya hanyalah orang kata ahli biasa saja yang memberi sokongan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu. Jadi tetapi ialah agree and disagree, itu biasa. Dan dalam masa yang sama, bagi saya ialah setiap daripada kita mempunyai pandangan masing-masing, hasrat masing-masing, dan kekuatan masing-masing itu terletak pada diri kita. Jadi macam saya katakan tadi, jika sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memperbetulkan apa yang kita semua kenaki, why not that kita seluruh rakyat Malaysia pun boleh beri sokongan kepada Anwar Ibrahim. It's not about Anwar Ibrahim, it's not about Tun Dr. Mahathir, it's not about siapa-siapa pemimpin politik ataupun parti politik.
asalkan mereka berada di atas landasan yang sepatutnya melestarikan rakyat Malaysia, kita perlu berlapang dada dan beri sokongan. Tetapi macam tadilah, dia akan ada lah pro and con ataupun pembangkang dan pihak kerajaan itu akan sentiasa ada untuk memastikan check and balance dalam negara kita. Okey, terbaik semua. So saya hormati semua orang, saya nak berkawan dengan semua orang, tak kira walaun ke walanun ke rakyat kebanyakan ke. So we have to respect each other. Itu yang sepatutnya berlaku, terutama sekali demi penyatuan orang Melayu dan beragama Islam lah. Wallahu a'lam. Okey, Salim, saya turun dulu pasal saya tengah nak buat lah. WSI, saya ada satu soalan. Berapa umur WSI ni sebenarnya? Saya sudah 54 tahun. Saya lahir pada tahun 1971. So masa tahun 98 tu umur WSI berapa 20, kalau tak salah saya 27. Ya, 27, 26, 27 ya. Sebab kau 2 tahun, aku masa tu 25. 25 dia 27. Betul. WSI tahun aku beza 2 27. tahun. Aku 52, dia 54. Tapi damn, WSI kau nampak muda siot. Damn, jealous aku. Aku ingat kau 40 baru. Tak adalah, saya pun dah ada cucu lah. Dah ada cucu. Ya, tapi dapat handsome tu. Itu peminat ramai ni. WSI, terima kasih. Teruskan perjuangan kau, bro. Alright. Kita support, okay? Mana-mana yang baik untuk rakyat, terbaik. Okey. Terima kasih semua. I feel very honored. Thank you for coming, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya turunkan ke tuan nak turun sendiri? Okey, saya akan turun sendiri. Saya nak bagi tahu kepada sahabat. Okey, kadang-kadang ni kita jangan terlalu kita jangan terlalu, orang kata macam mana? Terlalu narrow down sangat cara pemikiran kita dan buat pengetahuan sahabat semua yang lain. Sebenarnya saya mengenali dan pernah berjumpa dengan Salim Iskandar personally ketika itu kalau tak silap saya masa proklamasi Melayu di yayasan, betul tak Salim masa tu dengan Papa Gomo dengan semua sekali so saya kalau boleh kita nak bersama dengan semua orang sebenarnya, jangan kalau boleh kita nak create lebih ramai lagi kawan. Dan itulah yang sepatutnya ada dalam diri kita saya rasa itu sajalah daripada saya. Ya Zat, nak tambah sikit kawan. Kita patut semua bersama tolak Gomo. Itu yang sebetulnya. Betul lah, tolak Gomo je. Gomo ni punca sekarang ni. Gomo tak dan adalah. lagi seorang lagi. WSI, punca yang orang Melayu tak boleh bersatu ni adalah Muhyiddin Yassin. Thank you very much, sir. Itu je. Okey, tak apa. So macam tadilah, kalau pemimpin tak betul, even though katalah sekarang saya bersetuju bukanlah kata saya menyokong pembangkang hari ini, tetapi jika sekiranya kenyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bahawasanya seperti mana yang kita sedia maklum, video yang disebarkan oleh siapa nama Dia pencuri. Armada Johor itu yang mengatakan Tan Sri Muhyiddin pencuri, dan Tan Sri Muhyiddin wajib saman balik Tun Dr. Mahathir Mohamad. You kena bersihkan diri you. Jadi itu yang sepatutnya berlaku. Tetapi kalau kamu sendiri tak boleh nak buktikan, nak membuktikan diri kamu bersih ataupun tidak, kamu saman Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita nak lihat. Jadi bagi saya tak kira siapa sekalipun, Wak Imam saya penyokong pihak pembangkang. Kalaulah presiden pun mencuri seperti mana yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita wajib menolaknya. Jangan kita terlalu bias. Kerana aku penyokong pembangkang, pemimpin pembangkang buat silap pun aku tetap jilat. Itu bodoh nama dia. Wallahu a'lam. Okey, terbaik semua. Terbaik. Terima kasih WSI. Thank you, sir. Alright. Thank you, bye-bye. Okey, Zat. Okey, teruskan. Bye. Itu dia tadi tuan-tuan dan puan-puan, WSI